Okey, saya pas kepada guru yang paling handsome di sekolah ini. Saya paskan pada orang yang sebenarnya dia hebat, tapi dia tidak sedar kehebatan dia. Saya dapat lihat bahawa dia ini telah pun membuktikan kehebatannya melalui beberapa event yang telah diadakan dan dia boleh menyelesaikan banyak masalah. Saya pas kepada guru yang senang untuk minta tolong, mudah bahasa kata orang. Saya pas dekat orang yang muka macam Korea tapi pandai cakap Arab. Saya pas kepada cikgu yang berwajah keibuan dan suka melatih kanak-kanak Rabina. Saya pas kepada orangnya lembut tetapi garang. Saya pas kepada orang yang bersuara lantang dan manja. Saya pas kepada orang yang akan pindah ke rumah baru. Okey, saya pas kepada orang yang comel-comel. Saya pas kepada orang yang suka cakap, "Kamu belakang tu?" Saya pas kepada orang yang paling lama mengajar di sekolah ini. Saya pas kepada seorang accountant yang sangat hebat. Saya pas kepada orang yang sentiasa cantik. Bila masa dia tak cantik hari-hari cantik. Saya pas kepada orang yang paling sempoi. Saya pas kepada pematah hati Bakhtiar. Saya pas kepada orang yang sangat sopan dan senyum sokmo. Lagi tahu. Saya akan pas kepada orang yang kalau dapat mic, mesti dia nak karaoke. Saya serah kepada seorang yang sangat baik hati dan tenang menghadapi apa juga situasi. Saya pas kepada ketua pom-pom di sekolah ini. Saya pas dekat orang yang muka dia serius tapi mulut banyak manis. Saya pas pada cikgu seterusnya, cikgu yang umur dah tua tapi still macam muda, macam pramugari yang pengalaman lebih, sentiasa budak takut pada dia. Saya pas iPhone ni kepada kawan saya. Seorang tu kalau kita tengok dia bawa kereta, tayar budak galak. Tapi pupuk bila kita sampai sekolah, dia sampai dulu dah kita lagi. Saya pas pada cikgu yang paling ceria di sekolah ini. Okey, saya pas telefon ni kepada cikgu yang sangat prihatin kepada hal ihwal murid. Saya pas kepada orang yang suka berjalan. Saya pas kepada teacher yang cute, yang comel dan bergaya. Saya pas dekat orang yang selalu tutup internet awal. Saya pas kepada cikgu yang nampak pendiam. Tunggulah bila dia buka mulut. Saya pas telefon ini untuk jejaka idaman wanita. Dia pas pada orang yang dulu belajar di Imtiaz. Tapi sekarang patutnya dia sekarang menjadi ustazah. Tapi sekarang mengajar bahasa Cina. Takkan boleh tu? Saya pas kepada orang yang sangat baik hati, rajin dan sangat pemurah beli barang untuk sekolah. Saya pas kepada orang yang masih single. Saya pas kepada orang yang kuat makan di sekolah ini. Saya paskan kepada orang yang tak boleh move on lagi daripada SK aja. Saya pas kepada cikgu yang suka pakai baju PJ, cute, comel, bersahaja, tapi ramah. Saya pas video ni kepada ustazah yang baru beli kereta tahun ni, Myvi warna silver. Saya pas kepada orang yang pandai mengait. Saya pas pada orang yang satu-satunya pakai niqab dekat SKBP ini. Saya pas dekat orang yang paling banyak duit di SKBP. Okay, saya pas pada orang yang tegas, walaupun tegas tapi dalam hati ada taman. Saya pas ni kepada orang yang dalam bilik guru mesti dengan suara Akila, Akila. Saya pas kepada orang yang suka buat malu-malu kucing. Saya pas kepada orang yang selalu buat saya debol.